Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke segmen Jom Terjah. Kali ini kita berada di Robotic Assisted Rehabilitation ataupun RAR, sebuah fasiliti robotik yang membantu pesakit kita untuk mendapatkan rawatan dan juga pemulihan. Jom kita lihat apa yang ada. Baiklah puan, boleh puan perkenalkan diri dan ceritakan sedikit apa itu RAR Genie? Alright. Okay, Assalamualaikum. Selamat petang. Saya Shazlin. Saya adalah fizioterapi. Okay, so Robotic Assisted Rehabilitation ni kita baru start set up adalah pada bulan November hari tu, iaitu pada tahun 2025 lah, November 2025. And then untuk Robotic Assisted Rehabilitation ni adalah maksudnya adalah terapi berasaskan robotik. Kita bukan sahaja ada alatan robotik, tapi kita juga ada alatan-alatan lain yang berkonsepkan performance feedback, in which bila patient lakukan exercise dan akan nampak kepada dia punya outcome ataupun gambaran tentang dia punya kemajuan ataupun aktiviti pesakit. Baik puan, boleh saya tahu siapa ataupun pasukan apa yang terlibat dengan proses RAR ni? Boleh saya tahu? Okey, baiklah. Okey, so untuk RAR ni anggota yang terlibat lah ataupun yang staff yang terlibat adalah doktor. Okey, kita ada fisioterapi, kita ada pemilihan cara kerja ataupun occupational therapy juga. Okay, so basically kalau di sini yang menjalankan terapi adalah kalau macam untuk pergerakan kaki, latihan berjalan, semua tu adalah dengan fisioterapi, dan juga kalau untuk pergerakan tangan, kekuatan tangan dan sebagainya bersama dengan pasukan occupational therapy kita. Baik puan, soal seterusnya, pesakit macam mana dia yang boleh dapatkan rawatan di RAR ni? Okey, kita ada pelbagai jenis kondisi lah ataupun diagnosis yang kita boleh bawakan untuk rawatan ke RAR ni lah, Robotic Assisted Rehabilitation. Contohnya macam pesakit neurologi, contoh pesakit stroke, kecederaan otak ataupun kita panggil TBI, and Parkinson, and ada juga daripada pesakit daripada spinal cord injury ataupun kecederaan saraf pinggang, dan ada juga yang certain daripada musculoskeletal lah, yang mana yang memerlukan latihan bergantunglah kepada dia punya keperluan rawatan itu sendiri. Dia tak tertakluk spesifik kondisi sahaja, tapi bergantung pada keperluan rawatan dan juga kita punya objektif rawatan. Terus macam mana alat-alat robotik ni boleh bantu pesakit-pesakit kita di HRC? Okey, so alat-alat robotik ni kebanyakan adalah kita melakukan pergerakan yang berulang. Bergantung, contohnya macam kita gunakan high weight untuk gait training system, dia akan mengajar untuk latihan berjalan. Okey, contohnya kita ada Feedback Balance Board, dia akan ajar untuk kita latihan keseimbangan. Okey, dan juga macam ada beberapa peralatan lain, contohnya macam yang ini, M2 Pro, yang ini dia ajar untuk training untuk upper limb ataupun pergerakan tangan dan juga kekuatan tangan. Okay, baik puan. Seterusnya saya nak tahu berapa lama pesakit kita bermain dengan alatan-alatan robotik dan kekerapan mereka menggunakan alatan. Okey, so kalau untuk di HRC kita punya setup untuk Robotic Assisted Rehabilitation ni, kalau sehari kita akan buat sekali lah rawatan, tapi setiap hari ada iaitu 5 kali seminggu, dan kita akan buat sebanyak 15 ke 20 sesi untuk peralatan macam ni lah. Okey, tapi ada peralatan-peralatan lain contohnya macam high wind gait training tu, okey, kita akan buatkan sebanyak 12 sesi rawatan. Okay, and then Luna EMG 12 ke 15 sesi rawatan. Okay, dan setiap penggunaan tu adalah selama 30 minit. Okay. Keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagal melangkah, menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira. Genggam semangat juara. Semua ini pastikan terbukti. Sekian sahaja untuk segmen Jom Terjah pada kali ini. Semoga perkongsian pada kali ini akan membantu dan bermanfaat pada semua. Kita akan jumpa lagi dalam segmen Jom Terjah yang akan datang.